berapa dah? Pukul 3. Kenapa? Sampai pukul 3 baru pulang. Jangan tidur dulu bang, dah nak cakap sedikit. Cakap apa tengah-tengah malam buta begini dah? Tahu pun abang dah malam-malam buta. Abang penat lah dah. Kalau nak bokok tebah pun tunggulah sampai besok pagi. Sudah tidur. Tidur? Bagaimana dah nak lelapkan mata kalau fikiran dah tidak tenang? Apa yang tak tenang lagi ni? Berapa lama mesti dah terbaring seorang begini, ha? Abang keluar pagi hampir subuh baru pulang. Dah balik letih pula, langsung tak pedulikan dah. Macam dah ni mata golek, tak bernyawa, tak berperasaan. Kenapa perkara itu diungkit-ungkitkan dah? Dah ni macam tak tahu tugas abang. Tugas pegawai polis. Bukan dah tak tahu dengan kejadian jenayah sekarang. Rompak sama mencuri makin banyak. Sebab anak-anak muda kita sekarang kebanyakan menganggur, tak ada kerjaan sesuai untuk menampung kehidupan mereka. Jadi mereka tak sabar terus bertindak liar sehingga mengancam keselamatan negara. Tak tahu lagi. Itu cuma alasan nak berbohong dengan isteri. Dulu begini juga, tak pernah ada masa langsung di rumah. Ada saja kerja, itulah inilah, ada bosan dah rasa. Jadi dah ni tak percaya yang abang sibuk dengan tugas abang ya? Kalau ia pun takkanlah tak ada masa langsung untuk rumah tangga, untuk melayan isteri supaya tak kesepian begini. Di ibu kota yang luas ini takkan abang seorang saja menjadi ASP, dan takkan pula tanggungjawab negara dipikul di bawah abang seorang saja. Abang cumanya tak ada masa untuk duduk di rumah saja, tapi kesenangan dan kemewahan dah abang tak pernah sia-siakan. Dah tak kurang dengan isteri orang lain. Isteri menteri pun tak macam dah, mewah. Apalah ertinya barang-barang tak bernyawa ini kalau dibandingkan dengan kesenangan jiwa. Bagi Dah, biarlah tak ada intan belian di badan, asalkan abang pulang lekas, selalu berada di samping Dah. Dah kan masih muda dan mahu juga menikmati hidup seperti yang dirasai oleh isteri orang lain. Dah ingin bergurau senda dengan suami, paling tidak tidur berbantaikan lengan sebelum lelapkan mata. Tapi ini semua hanya mimpi. Mimpi seorang isteri yang kecewa seperti Dah ini. Dah lama kemarau bang. Dan mimpi Dah sebagai seorang isteri yang tak pernah tercapai. Okeylah. Sabarlah. Sabar. Berapa lama mesti dah bersabar, ha? Tengok ni bang. Tengok ni bang. Adakah tubuh Dah ini tidak dapat memerahikan abang lagi? Kalaulah tubuhnya begini segar pun abang tidak sudi sentuh. Apalagi kalau dah tua. Barangkali nak tidur dekat pun abang tak sudi lagi. Kau ni mengigau ke apa? Ha? Dah tidak mengigau bang. Dah minta hak Dah sebagai seorang isteri. Dah mau jujur pada abang. Dah tak mau keluar pintu belakang untuk memuaskan nafsu batin Dah. Dah tahu kebanyakan isteri pegawai tinggi semacam abang ini membiarkan suami mereka pulang mengikut suka hati. Kalau tak pulang langsung pun tak mengapa, kerana mereka dapat memuaskan nafsu mereka dengan lelaki lain. Mereka simpan anak-anak muda di luar. Mereka mencari kepuasan seks dengan lelaki lain di belakang suaminya. Apa? Abang suka Dah berbuat begitu juga? Farida, kau jangan cuba membuat tuduhan yang melulu tau. Dah perempuan bang. Dah tahu semuanya. Di ibu kota yang luas ini, macam-macam kecurangan boleh berlaku. Macam-macam tempat rahsia untuk manusia melepaskan nafsu mereka. Tapi nak disalahkan pada siapa? Perempuan. Mereka juga mahu memuaskan nafsu mereka seperti lelaki. Kalau si suami tidak dapat memberikan kepuasan seks kepada isterinya, apa? Salahkah kalau mereka mencarinya di luar? Mengapa soal seks yang kau tonjol-tonjolkan? Apa kau fikir manusia boleh kenyang dengan melakukan seks sepanjang hari? Memang tidak ada manusia melakukan seks sepanjang hari. Tapi kalau sudah berbulan-bulan berjauh begini, tidak ada seorang isteri yang rela membuat begitu. Apalah ertinya menjadi suami isteri kalau si suami ke timur dan isteri ke barat? Bukankah memberikan kepuasan seks pada isteri itu tanggungjawab suami? Sudahlah Farida, tak usahlah panjang-panjang lagi. Abang perlu berehat sebab badan abang cukup penat. Penat. Itu yang abang ulang-ulang lagi. Apa? Abang ingat dah tidak penat nunggu abang pulang setiap malam? Abang cuma pentingkan tugas abang pada negara. Tapi tugas abang kepada isteri seorang, abang abalkan. Apa? Abang suka melihat Dah tidur dengan lelaki lain bila abang pulang di rumah ni nanti? Farida, diam! Inilah balasannya kesetiaan seorang isteri. Abang tidak langsung memberi kesempatan untuk Dah mencurahkan isi hati Dah. Bila Dah berterus terang begini, nampak balasannya.
Abang tak berniat untuk melakukan kekerasan terhadap kau dah. Maafkanlah abang kerana tak dapat menahan sabar. Ya. Dah. Abang sayang pada kau dah. Malam ini abang tak ke mana-mana. Betul ke bang? Ya, betul. Ya apa pula antara kalau malam tu. Ya abang biarkanlah. Barangkali. Abang. Boleh jawab juga. Halo. Ya Azman. Apa? Bila? Ya ke? Saya datang sekarang juga. Ada apa bang? Ada pembunuhan dah di jalan kota. Jadi Abang terpaksa kena pergi. apa? Ini ke depan. Apa? Tidur ya.